Right, lagi ni sarapan kita dekat Tampin. So Abang Zaz dia dengan motor dia lah, street glide dia tu. Dua-dua hari ni sehati sejiwa Kak Zura pakai petak-petak. Ni semua siap safety Yang ni semua siap ada pad. Padding. Ni nampak je macam baju kan, tapi sebenarnya dia adalah jaket yang ada padding. Sama juga macam Abang Zaz pun. Nampak? Abang Zaz pun pakai sama juga, ada padding tu. For safety. Balik ke dalam. Let's go. Okey, kita dah sampai dekat Laman Hijau Tampin. So Abang Zaz tu, dia pun dengan kamera dia juga. Dia lagi power lah. Dia YouTuber, aku TikToker. Okey tu, nanti lama-lama naik lah dia punya follower tu. Let's go, Laman Hijau. Sampai, let's go, sarapan. Alhamdulillah, selamat sampai. Tadi okey tak? Mana okey? Okey lah. Dekat-dekat okey. Kita round dekat-dekat je lah Nanti barulah buat jauh-jauh punya trip. Okay, jam pukul 10 pagi. Jom sarapan dulu Lepas tu okay, kita dah selesai sarapan. Bihun sup daging dekat Laman Hijau. Sedap juga. Yang bestnya sini hutan-hutan ni kecil, jadi berangin lah. Sejuk lah sini, santai. Motor pun boleh parking kat depan sini. Okay, jadi kita nak balik ikut jalan lama lah. Kita nak gerak jalan balik, tapi singgah Gunung Miku kejap, lepak-lepak ambil angin. Kemudian baru terbalik lah. Let's go. Salah lokasi tadi.
Musim pusing cari tempat lepak tak ada, Google kopi satu. Memang kopi satu dalam petrol. Jadi lepak dalam petrol ni lah. Tak jauh daripada rumah, sekejap lagi 30 km kot. Kita terus balik. Okay, minum dulu kopi satu.